Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni kita sempat untuk test drive Viper. Okay, ni dia punya screen. Memang agak lawa. Kalau pagi pun kita dah nampak cantik, kalau malam apatah lagi kan. Okay, ni dia punya paparan. Kemudian kita tengok dekat setting. Saya ringkas navigation, punya recording dan juga theme. Okey, untuk navigation kena guna QR lah. Kalau kita tengok dekat home, kita keluar balik, kita tengok dekat dia punya home. Okay, memang agak cantik, 3D, grafik dia pun agak lawa. Kemudian kita tengok dekat sini ada little record. Dashcam tu sedang function lah, sedang record. Ada paparan minyak, suhu, jam, tarikh, memang agak lengkap. Kemudian kita tengok pula di bahagian navigation, kamera, theme. Okey, kalau theme ada 6 pilihan theme yang diberikan. Jadi kita boleh pilih yang mana-mana. Semuanya memang cantik dia punya paparan. Kalau kita okay, kita juga boleh DIY ataupun buat kita punya theme lah. Okay, ini untuk dashcam. Okay, kita boleh tengok paparan memang agak besar, dia punya screen dah agak cantik. Okay, baik, itu sahaja secara ringkas tentang screen Viper. Sekian, Assalamualaikum.